Pernah tak kita terfikir, apa agaknya yang selalu menahan kita daripada jadi versi diri kita yang paling hebat? Hari ini kita akan cuba bongkar 4 perangkap dalam watak manusia, kelemahan-kelemahan universal yang mungkin tanpa kita sedar ada dalam diri kita semua. Dan kupasan ni kita akan buat berdasarkan hikmah daripada sebuah teks klasik. Jom kita mulakan. Okey, soalan ni bukan untuk saya jawab, tapi untuk anda, untuk kita semua. Renungkan sekejap. Cuba kita jujur dengan diri sendiri, ada tak sebarang tabiat atau cara fikir yang kita rasa macam, aduh, benda ni lagi yang selalu menghalang kita. Itulah titik mula kita untuk hari ni. Baik, langkah pertama untuk kita selesaikan apa-apa masalah pun ialah dengan mengaku yang masalah tu wujud, kan? Jadi jom kita kenal pasti dan kita bagi nama pada kelemahan-kelemahan ni. Bila kita dah kenal, barulah kita boleh mula atasinya. Konsep utama yang akan kita guna ialah sifat mazmumah. Senang cerita, ini istilah klasik untuk sifat-sifat yang tak elok. Cuba bayangkan ia macam perangkap minda atau tabiat toksik yang duduk diam-diam dalam diri kita yang jadi penghalang kemajuan kita. Dan, ya, semua idea yang kita nak bincangkan ni datang terus daripada sumber ini. Kita akan rujuk pada teks asal untuk pastikan apa yang kita faham ni betul-betul jelas dan tulen. Kita tak reka-reka atau tambah-tambah cerita. Okey, perangkap pertama dan mungkin yang paling kita biasa dengar adalah ketamakan. Ia ni macam rasa dahaga yang takkan pernah puas. Tak kira berapa banyak air yang kita dah minum. Sentiasa nak lagi. Dalam erti kata lain, tamak atau tamak ni adalah satu mentaliti tak pernah cukup. Ia adalah suara kecil dalam kepala kita yang asyik berbisik. Lagi, dan lagi. Tak kisahlah sama ada nak lebih harta, lebih kuasa atau lebih perhatian. Memang tak ada penghujungnya. Apa yang sangat menarik tentang petikan ni ialah diagnosis psikologinya yang sangat mendalam. Teks ni kata, sifat melampaui batas tu muncul bila seseorang mula rasa dia serba cukup atau rasa macam dia dah tak perlukan sesiapa atau apa-apa lagi. Satu pemerhatian yang sangat tajam tentang ego manusia kan? Jadi, macam mana kita nak lepaskan diri? Sumber ini ada tawarkan beberapa penawar yang praktikal. Pertama, amalkan hidup sederhana. Kedua, latih diri untuk rasa cukup dan bersyukur dengan apa yang ada. Dan yang paling penting, lawan sifat pentingkan diri itu dengan cara memberi. Berkongsi itu sebenarnya penawar paling direct untuk ketamakan. Seterusnya, kita ada sifat kedekut atau bakhil. Yang ni bukan sekadar soal berjimat tau. Tapi ia lebih kepada satu penjara mental yang kita bina sendiri di sekeliling harta kita dan akhirnya penjara tu mengurung diri kita. Dan harga yang perlu dibayar untuk sifat ni sangat mahal. Menurut teks ni, sifat bakhil bukan saja buat orang sekeliling tak suka kita, tapi ia juga dikatakan menghalang rezeki dan keberkatan daripada masuk dalam hidup kita. Amaran kat sini memang sangat tegas, menunjukkan betapa seriusnya akibat kalau kita terperangkap dalam sangka ni. Macam mana nak pecahkan sangka ni? Kuncinya ada pada cara kita berfikir. Kena selalu ingat, harta banyak mana pun kita tak akan bawa ke mana-mana. Belajar untuk rasa cukup dan sedarkan diri betapa negatifnya kesan sifat ni. Bukan saja pada orang lain, tapi pada jiwa kita sendiri. Perangkap ketiga pula ialah keraguan atau taradud. Pernah tak rasa macam tersekat, nak buat keputusan A tapi takut salah, nak pilih B tapi risau pula terlepas peluang lain? Itulah dia kabus keraguan. Ia buat kita jadi lumpuh, tak boleh nak bergerak ke depan. Dan slide ni tunjukkan perbezaan yang sangat jelas. Sebelah sini, kita ada taradud, sentiasa ragu-ragu, goyah yang lama-lama akan hakis keyakinan diri. Lawannya pula ialah istiqamah, teguh dengan pendirian, fokus dan membina keyakinan. Maklumat kita sudah tentulah untuk bergerak dari kolom kiri ke kolom kanan. Jadi, macam mana nak bina istiqamah ni? Ia macam kita bina otot keyakinan. Mulakan dengan ilmu. Lagi banyak kita tahu, lagi yakin kita nak buat keputusan. Latih disiplin dengan siapkan kerja ikut masa. Dan sentiasa asah kemahiran kita. Setiap langkah kecil ni sebenarnya membina momentum ke arah keyakinan yang lebih teguh. Akhir sekali, perangkap keempat. Dan yang ini, yang ni memang bisa, mengumpat. Sumber ni gambarkan ia sebagai racun. Kenapa? Sebab ia bukan saja mencederakan orang yang diumpat, tapi ia juga perlahan-lahan meracuni peribadi si pengumpat itu sendiri. Definisi yang diberikan ni sangat ringkas tapi tajam. Ujiannya senang je. Kalau orang yang kita cakapkan tu ada kat situ dan dia dengar, adakah dia akan suka?
Kalau jawapannya tidak, maka itu dah dikira mengumpat. Satu garis panduan yang sangat jelas kan? Analogi yang digunakan kat sini memang betul-betul menghentak. Mengumpat disamakan dengan perbuatan memakan daging mayat saudara kita sendiri. Gambaran tu sengaja dibuat begitu dahsyat supaya kita boleh rasa betapa jijik dan tercelanya perbuatan tu. Ia betul-betul buat kita terdiam sejenak. Jadi, apa penawarnya? Senang je, tengok cermin. Sebelum kita sibuk cari silap orang lain, jom kita periksa dulu kekurangan diri sendiri. Cuba letakkan diri kita di tempat orang yang kita nak cakapkan tu untuk bina empati. Dan macam biasa, ilmu dan iman adalah perisai terbaik kita. Jadi, itulah dia, 4 musuh dalaman yang kita semua mungkin hadapi. Tamak, kod-kod, ragu-ragu dan mengumpat. Tapi, setakat tahu saja tak cukup kan? Perjalanan yang sebenar adalah untuk bergerak dari fasa sedar kepada fasa tindakan yang konsisten. Dan inilah mesej utamanya. Kita tak boleh ubah apa yang kita tak sedar. Dengan faham dan bagi nama pada sifat mazmumah ni, kita sebenarnya dah ambil langkah yang paling besar ke arah perubahan. Kesedaran, itulah dia, permulaan segalanya. Sebelum kita akhiri, saya nak tinggalkan satu soalan untuk anda fikirkan. Dalam dunia kita sekarang yang dipacu oleh media sosial, budaya konsumerisme dan macam-macam ketidakpastian, perangkap yang mana satu anda rasa paling dominan dan paling berbahaya hari ini? Fikir-fikirkan. Terima kasih kerana mengikuti kupasan kali ini.